Mari kita berkenalan dengan Ali. Ini Ali. Ali bekerja di sebuah kedai buah. Setiap hujung bulan, Ali akan menerima gaji daripada majikannya. Setelah berbelanja untuk keluarga, Ali masih lagi mempunyai simpanan. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Simpanan ialah lebihan wang yang disimpan di dalam tabung, peti keselamatan atau laci. Selain itu, wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberikan pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Apakah jenis simpanan yang lazimnya terdapat di bank? Yang pertama, akaun simpanan. Sekiranya Ali pemegang akaun simpanan, Ali boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Ali akan menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah ini lebih rendah berbanding akaun simpanan tetap. Ia boleh mengeluarkan wang simpanannya pada bila-bila masa menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ataupun ATM. Jenis yang kedua iaitu akaun simpanan tetap. Ali boleh menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Ali akan ditawarkan dengan sijil simpanan dan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Ali tidak boleh mengeluarkan wang simpanannya sehingga tempoh matang. Sekiranya Ali mengeluarkan wang simpanannya sebelum tempoh matang, kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan dibatalkan pada suatu masa. Jenis simpanan yang ketiga ialah akaun semasa. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui cek. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun, terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun simpanan. Ini tertakluk kepada pihak bank. Sekiranya Ali ingin membuka akaun semasa, Ali perlu mengemukakan seorang perujuk, iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama. Selain daripada cek, Ali boleh mengeluarkan wang melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Selain itu, Ali juga boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan caj faedah. Itu simpanan. Jangan lupa apa jenis simpanan. Kita ada 3. Okey. So, kita lihat apa yang jadi kepada Ali. Untuk pengetahuan semua, selepas 10 tahun, Ali telah berjaya membeli kedai buah-buahan majikannya dan Ali telah membuka satu lagi kedai buah-buahan. Sekarang, Ali ingin melibatkan diri dalam pelaburan. Apakah itu pelaburan? Apakah jenis pelaburan yang ada? Pelabur agresif atau pelabur sederhana? Dan apakah pulangan pelaburan? Okey, nantikan episod akan datang, bahagian kedua untuk 3.1 simpanan dan pelaburan. Apa yang Ali akan pilih untuk melabur? Close, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng. Bye!